Inilah dia satu pot char kway teow special, 1 gelang patah orang kenal. Lagi-lagi yang meriah, kuah pekat berasap bila makan. Mungkin orang sini biasa dah tahu tempat ni, tapi masih ramai lagi orang luar yang belum tahu tempat ni. Inilah dia char kway teow anak abah yang terletak di Taman Nusantara, Gelang Patah. Tempat ni buka petang ke malam, bukan lagi siang. Ada macam-macam makanan kat sini, semua ready untuk customer datang. Yang pasti takkan mengecewakan. Yang buat aku suka, bukan sekadar ada char kway teow, roti sarang burung daging, fried chicken chop, nasi lemak ayam dan pelbagai jenis ikan bakar pun ada. Tapi the best menu paling ramai tak berhenti, char kway teow special. Yang special ada udang kerang, sotong-sotong buat tambah-tambah. Untuk rasa kuah basah pekat rasa cukup, bercampur cukup merasa. Yang penting smoky bau tu ada. Ada juga nasi lemak ayam yang sambal dia bila makan terasa pedas manja, bukan manis yang semua orang suka. Tapi kalau fried chicken chop, dia memang aku suka. Sedap dia datang pada sos yang ada. Ayam luar rangut lembut dekat dalam. Dekat sini dia masak elok. Tambah pula ada siakat ikan bakar sambal dengan yang special. Bukan roti canai biasa, tapi roti sarang burung daging. Air-air pun ada, boleh cuba. Antaranya macam green tea ice, lemon Bali ice ataupun Bandung cincau. Dengan rasa, dengan portion dan harga, tapi lokasi yang simple, buatkan tempat ni sesuai lepak makan satu keluarga. Dan sekarang buat aku tahu kenapa ramai setiap malam. Jadi jangan risau orang JB, orang Singapura. Nak cari char kway teow yang betul-betul puas hati makan, berasa dan smoky tu ada, datang ke sini. Boleh datang beramai-ramai ke sini start pukul 3.30 petang sampai 1 malam.